Bangun. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semua duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir cikgu. Okey, bagus semua. Cikgu mahu tunjukkan video di depan. Semua boleh lihat di depan. Hai, salam sejahtera semua murid. Hari ini kita akan belajar matematik di kelas 1 bab 3. Subtopik 3.2 kuasa 3 dan punca kuasa. Kita mulakan dengan kuasa 3. Di ini adalah senarai kuasa 3 yang cikgu berikan. Cara membacanya adalah 1 kuasa 3. Okey? Ali Lihat lihat contoh yang pertama, 4 kuasa 3. Apa maksud 4 kuasa 3? Ya, kita tuliskan nombor 4 sebanyak 3 kali. Okey, kenapa tuliskan sebanyak 3 kali? Kerana kuasa 3. 4 darab 4 sama dengan 16. 16 darab 4 kita akan dapat 64. Kalau kita gunakan kalkulator, kita tekan 4 shift X kuasa 2 sama dengan kita akan dapat 64. Okey, 5 kuasa 3, tuliskan 5 3 kali sama dengan 125. Okey, 7 kuasa 3, 7 3 kali kita akan dapat 343. Jelas murid? Faham ya? Okey, di sini cikgu berikan satu senarai nombor kuasa 3. Ia mempunyai satu nama khas, kita namakan kuasa 3 sempurna. Apakah kuasa 3 sempurna? Kuasa 3 sempurna adalah nombor bulat yang mempunyai 3 faktor yang sama. Sebagai contohnya, 125 adalah kuasa 3 sempurna kerana ia mempunyai 3 faktor yang sama. 5, 5 dan 5. Jadi 125 adalah kuasa 3 sempurna. Ingat murid, kuasa 3 sempurna mesti terdiri daripada nombor bulat sahaja. Pecahan tidak boleh, perpuluhan tidak. Okey. Okey, murid-murid. Apa yang kamu semua lihat? Saya cikgu ada nombor kuasa 3 cikgu. Bagus, Akram. Awak lihat apa, Ali? Saya lihat ada Punca. punca kuasa 3 cikgu. Okey. Semua betul. Cikgu, Ya. kita akan belajar punca kuasa 3 kan hari ini cikgu? Betul, Iqbal. Bagus semua. Betul. Apa? Betul. Betul. Apa yang kamu semua jawab? Hari ini kita akan belajar kuasa 3 dan punca kuasa 3.
3 sempurna. Murid-murid boleh lihat betul-betul. Okey semua. Sekarang cikgu mahu kamu semua lihat di depan. Cikgu akan tunjukkan maksud punca kuasa 3. Okey semua. Punca kuasa 3 adalah nombor yang didarabkan 3 kali dan ia menjadi nombor bulat. Okey, murid-murid, cikgu akan tunjukkan contoh. Contohnya 2 darab 2 darab 2 sama dengan 8, sama dengan 2 kuasa 3. Yang kedua 4 darab 4 darab 4 sama dengan 64, sama dengan 4 kuasa 3. Okey semua. Cuba Imran berikan contoh. Baik cikgu. 3 kali 3 kali 4 boleh tak cikgu? Salah Imran. Nombor itu boleh didarabkan dengan dirinya sendiri sahaja. Okey cikgu. Faham cikgu. Nanti Imran cuba lagi. Sekarang Akram, cuba kamu jawab. Baik cikgu. 5 darab 5 darab 5 cikgu. Berapa Akram? 125 cikgu. Sama dengan 5 kuasa 3. Pandai Akram. Ali mahu cuba? Baik cikgu. 6 darab 6 darab 6 darab 6 sama dengan 216 cikgu. Betul Ali. Pandai. Iqbal mahu cuba? Okey cikgu. 1 darab 1 darab 1 sama dengan 1 sama dengan 1 kuasa 3. Betul Iqbal. Pandai. Okey, murid-murid sudah faham kan apa yang cikgu ajar hari ini? Faham cikgu. Bagus semua. Semua pandai. Cikgu lihat semua sudah faham. Okey, murid-murid, cikgu akan jelaskan apa itu punca kuasa 3 sempurna. Mari kita lihat contoh di depan. Punca kuasa 3 sempurna. Punca kuasa 3 sempurna ialah nombor yang sama yang boleh didarabkan dengan dirinya sendiri
Contohnya N darab N sama dengan N nombor bulat. Ia juga boleh ditulis 64 punca kuasa 3 sama dengan 4, iaitu 4 darab 4 punca kuasa 3. Jadi cikgu akan teruskan dengan satu permainan untuk kamu semua. Okey semua, cikgu akan teruskan dengan satu permainan. Semua boleh fokus. Kita akan main permainan. Okey, murid-murid, cikgu mahu kamu semua ambil satu. Semua tunggu, cikgu akan berikan arahan. Cikgu akan bawa pada kamu semua. Ali ambil, Iqbal ambil, Imran ambil, Ikram ambil. Okey, cikgu. Sekarang semua buka kertas. Okey, semua dengar arahan cikgu. Semua dengar arahan cikgu. Cikgu akan tanya kamu, adakah kertas yang kamu buka itu nombor punca kuasa 3 atau bukan? Faham tak semua? Faham cikgu. Okey. Sekarang semua buka kertas itu. Okey, semua dengar arahan cikgu. Cikgu akan tanya kamu, adakah kertas yang kamu buka itu nombor punca kuasa 3 atau bukan? Faham tak semua? Faham, cikgu. Imran boleh mula dahulu. 1 kosong 10 kuasa 3.
Ya, cikgu. Betul atau salah Imran? Salah, cikgu. Betul Imran. Pandai. Seterusnya Akram. 9 puncak kuasa puncak kuasa. Betul atau salah Akram? Salah cikgu. Betul Akram. Pandai. Seterusnya siapa mau cuba lagi? Saya, cikgu. Okey. Ali cuba, Ali jawab. 5 darab 6. Betul atau salah Ali? Saya rasa salah, cikgu. Betul Ali. Pandai. Okey. Iqbal cuba jawab. Saya 7 darab 7 darab 7. Betul atau salah Iqbal? Betul cikgu. Betul. Okey. Cikgu ada tiga kertas lagi. Siapa yang mahu cuba? Saya cikgu. Okey. Kamu semua boleh buka kertas itu. Akram cuba jawab. 125 puncak kuasa 3. Betul atau salah Akram? Betul cikgu. Betul Akram. Pandai. Okey. Imran cuba jawab. 4 darab 4 darab 4. Betul atau salah Imran? Betul, cikgu. Betul Imran. Pandai. Okey. Ali jawab. Punca kuasa 64. Betul atau salah Ali? Saya rasa salah, cikgu. Okey. Betul Ali. Pandai. Okey semua, itu sahaja permainan kita hari ini. Cikgu akan ambil kertas.
Okey, murid-murid, kamu semua boleh lihat sini. Cikgu ada satu permainan seterusnya, iaitu kuis. Kamu semua boleh fokus. Cikgu akan sebut nama kamu semua. Baik, cikgu. Siapa nak cuba dahulu? Saya mau cuba dahulu, cikgu. Okey, Akram, mari ke depan. Akram jawab. 4, cikgu. Salah. Okey. Seterusnya, siapa yang nak cuba? Saya, cikgu. Akram duduk. Okey. Ali bangun. Ali jawab. Tiga, cikgu. Ali salah. Nanti Ali cuba lagi. Okey, seterusnya siapa yang nak jawab? Iqbal bangun. Ali duduk. Iqbal cuba jawab. Kuning, cikgu. Salah, Iqbal. Nanti Iqbal boleh cuba lagi. Iqbal boleh duduk. Ini, cikgu. Okey, seterusnya Imran bangun. Imran cuba jawab. Kuning, cikgu. Salah, Imran. Nanti cuba. Imran boleh duduk. Akram bangun dan jawab. Betul atau salah, Akram? Betul, cikgu. Pandai, Akram. Ali bangun dan jawab. Biru, cikgu.
Betul Ali. Pandai. Iqbal bangun dan jawab. Cuba Iqbal jawab. Hijau cikgu. Hijau. Salah Iqbal. Nanti cuba lagi. Imran, cuba awak jawab. Merah cikgu. Betul Imran. Pandai. Okey semua. Sebelum itu cikgu akan berikan kamu semua kerja rumah. Nanti kamu semua bawa untuk kelas seterusnya. Boleh tak murid-murid? Boleh cikgu. Tak boleh. Terima kasih cikgu. Sama-sama murid-murid. Okey semua. Semua faham apa yang kita belajar hari ini? Faham cikgu. Bagus semua. Boleh Imran sebutkan apa yang kita belajar hari ini? Boleh cikgu. Kita belajar kuasa 3 dan punca kuasa 3 cikgu. Bagus Imran. Boleh Akram berikan contoh? Boleh cikgu. Contohnya 5 darab 5 darab 5 sama dengan 5 kuasa 3 cikgu. Betul Akram. Pandai. Ali, awak mahu cuba? Boleh cikgu. 6 kali 6 kali 6 kali 6 sama dengan 6 kuasa 3 cikgu. Betul Ali. Iqbal, awak mahu cuba? Boleh cikgu. Contohnya 3 darab 3 darab 5. Boleh cikgu? Tidak boleh Iqbal. Salah. Awak perlu darabkan dengan nombornya sendiri sahaja. Iqbal boleh cuba balik? Boleh cikgu. 3 darab 3 darab 3 sama dengan 3
kuasa 3. Betul Iqbal, pandai. Bagus semua. Semua sudah faham. Kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Bangun semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama semua. Semua boleh duduk. Boleh Iqbal. Pandai Iqbal. 3 darab 3 darab 3 sama dengan 3. Sama dengan 3 kuasa 3. Okey. Bagus semua. Semua sudah faham. Kita akan tamatkan kelas kita pada hari ini. Bangun. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama semua. Semua boleh duduk.